luar pun dah boleh nampak. Dekat dalam apitah lagi. Okey, hari ni saya nak tunjuk satu defect yang mana biasa kalau pernah nampak video saya ada stiker biru kuning macam kat kawasan bucu-bucu tingkap ni. Right, so kat sini macam boleh nampak damage dia macam mana dah sampai macam mana ni, menyebabkan macam mana ni, apa yang nak dibuat ni. So dekat luar pun dah boleh nampak ni. Macam ni. See? Kat luar pun dah boleh nampak. Dekat dalam apitah lagi. Ni lah yang kita panggil crack to leaking. Crack to leaking. Alright. Ni dia punya wall banyak stiker lah. Stiker ni semua ada lagi crack. Dan juga dekat bahagian atas pun ada crack. Okay, kat tepi tingkap ni pun ada crack. So, rumah ni banyak isi crack. Jiran-jiran ni pun teruk lah. Dia punya crack. Okay. Ada crack. Dekat bahagian atas ni pun ada crack juga. Okay, gambar-gambar ni semua kita akan ambil dan kita akan buat report untuk submit kepada pemaju.